Dalam perubatan dan rawatan tradisional, berbagai jenis herba digunakan oleh ibu-ibu selepas bersalin untuk menyegarkan badan dan memulihkan kesihatan mereka. Herba-herba tersebut selalunya disediakan sama ada untuk diminum, disapu, dipupuk ataupun dijadikan ramuan air mandian, bersalai dan bertungku. Bersalai ialah proses mengasapkan ibu-ibu selepas bersalin. Sembung dengan nama saintifiknya Blumea balsamifera dari keluarga Compositae ini turut dikenali sebagai subung, telinga kerbau dan cepar. Pada masa lalu, wanita selepas bersalin akan berbaring pada para yang dipasang di atas unggun api berasap sama ada di dalam atau di luar rumah. Di sesetengah tempat, bersalai juga dipanggil bertungku. Tetapi, memandangkan proses itu agak rumit, kebanyakan wanita kini lebih selesa dengan memakai kain menyelubungi tubuh manakala satu dapur mengandungi bara membakar, daun-daun herba di atasnya diletakkan di celah kaki. Selain menjaga pemakanan, ibu-ibu selepas bersalin juga sangat bergantung pada khasiat herba untuk menyokong pemulihan melalui pergerakan dan aktiviti harian. Ini termasuklah untuk menyembuhkan luka-luka, mengubati sengal-sengal sendi dan otot, menghilangkan lemak perut, mengekalkan serta mencantikkan bentuk badan. Hanya dalam tempoh 7 hingga 14 hari selepas bersalin, mereka sudah boleh melakukan aktiviti harian dengan selesa dan bertenaga tanpa bimbang risiko bentan. Pegawai Laboratori Fitoubatan Institusi Biosains Universiti Putra Malaysia UPM Tajuddin Abdul Manap memberitahu bahawa daun sembung digunakan untuk mandian. Daun-daun sembung direbus bersama-sama daun herba yang lain. Air rebusan itu lebih berkhasiat menyegarkan badan dan menjaga kesihatan sekiranya digunakan ketika masih panas atau suam. Bagi kegunaan bersalai, sebaik-baiknya daun-daun sembung dikeringkan terlebih dahulu sebelum dibakar. Selain itu, tegas beliau bahawa ibu-ibu lepas bersalin perlu memastikan tiada bunga pokok sembung digunakan dalam pembakaran ketika bersalai. Ini kerana asap daripada pembakaran bunga sembung yang melekat di seluruh badan akan menyebabkan kegatalan seluruh badan. Daun yang telah dilayurkan pada api dan disapu minyak kelapa boleh mengubati sakit perut dan membuang angin dengan menampalkannya dengan kain di perut. Bagi sakit demam, daun sembung perlu direbus dan airnya diminum perlahan-lahan 2 kali sehari. Untuk luka dan bisul, daunnya ditumbuk dan ditampal di tempat luka maupun di keliling bisul untuk menghentikan pengaliran darah ataupun memecahkan bisul. Bagaimanapun, penggunaan sesuatu herba perlu diselidik dengan teliti sebelum digunakan agar tiada kesan buruk timbul. Diharapkan semua individu bertanggungjawab dalam memastikan setiap pengambilan herba secara sihat dan selamat. Untuk perkongsian, jom subscribe Herba DT Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba DT Channel. Sihat-sihat selalu.